Atau komen, selamat datang ke Perak Darul Rizwan, kini di Pekan Tanjung Malim. Itu pekan pertama yang kamu akan temui apabila masuk Perak dari arah selatan. Dalam video ini, teman nak bawa Mika semua jalan-jalan dalam daerah Mualim. Dan kita akan mulakan di Pekan Tanjung Malim. Satu tarikan utama Pekan Tanjung Malim ni adalah Lorong Seni Mualim, di mana kamu akan nampak mural-mural yang menceritakan tentang sejarah dan budaya tempatan. Mural-mural di Lorong Seni ini adalah kolektif daripada pelbagai pelukis. Tapi antara yang awak paling minat adalah lukisan low poly daripada pelukis Mi Ali. Jadi kalau korang berminat untuk lihat semua seni-seni ni, mohonlah datang ke Lorong Seni Mualim. Selain daripada mural, Pekan Tanjung Malim ni sebenarnya satu pekan yang unik, di mana landasan kereta api KTM membahagikan Pekan Tanjung Malim kepada dua bahagian. Dan hasil daripada itu, Tanjung Malim akan ada rasa vibes macam ala studio Ghibli begitu. Cuma perasan tak perasan je. Masa aku belajar dekat UPSI dulu, ramai kawan-kawan aku kata Pekan Tanjung Malim ni pekan yang mati dan tak ada apa yang boleh dibuat dekat satu pekan yang kecil ini. Tapi aku rasa Tanjung Malim bukan untuk semua orang, terutamanya kepada mereka yang sukakan kehidupan yang lebih rancak. Kadang-kadang kecantikan ada sahaja di depan mata, tetapi mungkin cuma kita terlalu sibuk sehingga kan kita terlupa untuk menikmati benda-benda kecil di dalam kehidupan. Seperti mengambil masa untuk menerokai kehidupan yang lebih perlahan dan memberi apresiasi terhadap persekitaran kita. Kebanyakan tarikan di Tanjung Malim banyak terikat dengan aktiviti outdoor. Salah satu daripadanya adalah untuk mendaki bukit Cangkat Asal. Dalam mengambil masa dalam 45 minit sehingga sejam, pendakian sepanjang perjalanan akan menunjukkan anda kepelbagaian lanskap flora yang ada di Bukit Cangkat Asal. Cuma spoil sikit, dekat atas bukit ni banyak gila nyamuk, sampaikan korang boleh buat biskut. Tapi apa yang dicari oleh pendaki di Bukit Cangkat Asal ini adalah hutan pokok batang merah yang terdiri daripada pokok gelam merah. Pendakian kepada puncak Bukit Cangkat Asal akan mendedahkan anda pada pemandangan Pekan Tanjung Malim yang melatar belakangkan Banjaran Titiwangsa. Bila bercakap tentang makanan dekat Tanjung Malim, ada satu tempat yang aku suka untuk rekomenkan adalah di Gerai Kak Yang. Gerainya simple je, tetapi dia mengambil nostalgia kedai kopi zaman dulu-dulu. Tapi kalau korang datang kat sini, aku rekomen korang untuk merasai roti canai yang dibuat khas oleh Kak Katie. Rotinya garing dekat luar, tapi dekat dalam tu ada rasa lembut-lembut dan aku suka roti macam ni. Selain itu, korang juga boleh try pau yang paling famous kat Tanjung Malim, iaitu pau Yip Mun. Korang jangan risau, pau Yip Mun ada CJ halal dan pau dia serius gebu gila bila korang makan. Setelah mengisi perut yang lapar, baru dah rasa bertenaga untuk ke destinasi seterusnya. Dan perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada Banjaran Titiwangsa. Masa aku study dekat UPSI dulu, aku selalu datang ke sebuah tasik ni. Terutamanya pada hari-hari tertentu di mana aku perlu lepaskan stres. Dalam keadaan begitu, aku selalu mengambil masa untuk mengosongkan pemikiran aku dengan melihat pantulan di atas permukaan air tasik ini. Dan juga kadang-kala berjalan-jalan di sekitar trek yang disediakan. Tersenggam indah Banjaran Titiwangsa, angin lembut meniup sayu. Tidak terpulih hati yang berduka kalau tidak di Tasik Embayu.
Bagi aku, waktu sesuai untuk korang datang ke tasik ini adalah pada waktu petang, di mana korang boleh melihat sinaran matahari yang berwarna kuning menyinar terhadap keseluruhan tasik ini. Waktu aku shoot video ni pun dah nak dekat waktu tengah hari, tapi sajalah aku mengambil kenangan sewaktu berada dekat tasik ni. Bila dah berpanas-panas kat tasik ni, aku rasa macam ada satu tempat yang kita boleh sejukkan badan dekat Mualim ni. Cuma nak kena drive dalam 15 minit je. Di hari yang panas, seringkali aku akan datang ke Sungai Bil. Nak masuk ke sungai ni pun ada bilnya juga, itu sebanyak RM5. Tapi aku rasa worth it lah sebab dekat sini ada fasiliti-fasiliti yang perlu dijaga. Air Sungai Bil ni memang sejuk dan colournya seakan-akan warna emerald green gitu. Episod menjelajah Perak akan berhenti di sini saja. Akan kita temui lagi di episod yang akan datang.